Ya, angka ini sebenarnya diputarkan sebab tu statistics should not lie. Tetapi ada keadaan di mana statistics can be manipulated to deceive. Jadi oleh itu saya nak tegaskan di sini apa dia maksud statutory debt. Itu ada dalam undang-undang kita. Statutory debt jumlah keseluruhan pinjaman kita yang tidak melibatkan external debt yang kecil kita dan juga treasury bills. Jadi ada angka penurunan kerana yang penting apa? Kita boleh turunkan segera, tapi bebannya kepada rakyat. Itu satu keputusan yang harus kita ambil. Sebab itu daripada 100 bilion hutang baru kita turun kepada 70. Kita boleh turunkan kepada 20 tahun depan. Kerajaan negeri janganlah minta peruntukan. Jadi sebab itu penurunan itu harus menunjukkan keupayaan kita meneruskan projek-projek asas yang wajib dilaksanakan. Tempatan banjir, prasarana asas, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Jadi saya tidak fikir hal ini harus mengelirukan kerana bila ada unjuran defisit kita kurang, ini bermakna tanggungan hutang itu juga akan berkurangan. Ya. Umpamanya kalau jumlah tuntutan hutang sekarang itu juga berkurangan kerana kita membayar mengikut obligation pada masa yang ditetapkan. Dan unjuran kita 2027-2028 dia boleh plateau. Dan kalau keadaan ini berikut dapat diteruskan konsisten oleh kerajaan, maka tekanan hutang kita akan menurun sejak mulai akhir 28-29. Itu unjuran kita. Sebab itu langkah-langkah penurunan defisit itu mesti disegerakan.